Assalamualaikum. Saya first time saya fikir pasal pizza ni ialah saya suka pizza original yang Itali punya. Tahu tak? Kita di Malaysia ni dah banyak makan yang fast food, restoran-restoran rangkaian fast food yang pizza dia tu dia dah ulah cara mereka. Tapi yang pizza yang asli yang daripada Itali macam ni. First saya rasa pizza Itali ni ada satu orang mualaf, orang Itali masuk Islam. Dia buka kedai dia buka restoran di Publica. Dia punya pizza memang pizza otentik daripada Itali lah. Nama dia pun Imran, Haji Imran, orang Itali masuk Islam. So saya nak rasa pizza orang Itali yang asli dan halal, saya try. Lepas tu saya kebetulan datang sini beli barang, saya try ni sama. Memang ini memang resepi cara orang Itali.